Lepas tu kalau orang nak cakap jalan Profesor. Wah! Hello guys, Assalamualaikum. Ya Allah, start video kat tempat gelap Tak nasib korang. Aduh. Jahanam motor aku. Aduh. Kambing. Jangan salahkan aku, pahami. Ku bisikan pertama. So geng, aku on the way ke PJ ke tu? PJ kot. Somewhere around that lah PJ kan. Malam ni ada lepak-lepak sikit dengan geng-geng ZX juga. Lama juga tak lepak dengan orang actually. Last hari tu ada lepak. Cumanya kau tahu apa? Main badminton. Okey lah tu. Bersukan kan? Tak adalah torok bona. Asyik main motor yo. At least adalah bersukan tu okey lah. Adalah 4 kerat orang datang. Jadilah tu. Aduh. Aku tak nak laju-laju bona. Kan video ni tak cukup. So kita buat santai ya. Kata-kata seorang Amsa Darul. Santai kan lagi merembat juga. Tapi kali ni geng legit lah. Aku buat santai lah. For the sake of video kan. Kan lagi ada je orang tanya aku, bang selalu high RPM tak rosak ke motor? Rosak babe. Hari-hari kau tarik kan, kau perang. Kau tarik sampai 14. Lepas tu 15. Tapi dia sebenarnya ikut nasib ke. Aku jaga motor pun barai kak. Di antara kawan-kawan aku rasa aku dah paling jaga motor. Semua benda takut nak buat kan. Even nak masuk full system pun aku takut lagi. So cerita dia ikut lah. Motor aku kan hari tu throttle body problem kan. So itu aku dah tahap paling jaga lah tu. Padahal aku tak buat apa pun kat motor ni. Merembat pun jarang sekali lah. Masa tu lah, sebelum jadi kes tu, aku gear 1, gear 2 jarang lah tarik kau-kau. Lepas dah jadi kejadian tu, saya dah tak kisah dah. Sayang-sayang sakit juga.
So betul lah orang cakap, barang yang kita ada jangan sayang-sayang sangat. I mean sayang lah dia, sebab kau boleh pakai duit kan, bukan kau pakai daun. Cumanya jangan terlampau sayang kat benda tu, sebab kau tak tahu apa akan jadi in the future lah. Di masa ke depan nanti kan kau tak tahu. Kun fayakun. Kalau nak jadi gitu. Ya kot. Itu maksud dia. Kalau aku salah tolong betulkan lah. Aku pun kuat tak tahu tak. Kereta ni bawa pasir tu. Aduh, sakit tangan aku lah. Duk kena pasir. Jalan ujung sana tu selalu roadblock tau. Ujung sana tu bawah flyover selalu roadblock. Kalau korang daripada Sungai Besi ke apa kan, hati-hati lah. Tengok waste dulu. Kalau motor tak komplit lah, motor komplit okey je. Sebab dia kat situ kadang-kadang JPJ. Itu yang sakit tu. Kalau polis tak apa. Ini pesanan khidmat masyarakat untuk para-para rider. Selalu sangat tu, aku kadang-kadang balik lepas kan, memang kadang-kadang siap lori tu. Lori Roro Roro tu bukan angkat sampah. Siap lori yang polis lah. So kau faham lah dia cari apa. Jangan fahamkan. Sahami. Apa penyanyi pun aku tak tahu lah. Malam ni kurang bercakap sikit kan, sorry. Aku bagi korang layan bunyi je. Mana signal bro? Ayo. Signal pun tara. Apa macam saya mau tak mau marah. Kalau macam tu, ada nampak signal dari jauh. Okey je kalau dia masuk. Tapi dia tak jadi masuk. So okey lah. Nak tengok side mirror tu, nak tukar lane kau tengok 2-3 kali. Kadang-kadang ada kona-kona macam ni. Sebenarnya motor tu dah jarak dalam 20 meter, 30 meter daripada kau. So kalau kona macam ni, kau sebenarnya tak nampak. So kau kena tengok 2-3 kali sebelum nak tukar tu. Sini ke? Aku lupa lah. Dah satu kojo kau. Ayo.
aku tak berani nak ikut jalan lain. Kamu kalau melewah, meraya-raya apa ye. Malas aku nak buka Waze kan, sebab aku rekod audio pakai phone. Okey, kita dah kembali ke jalan yang asal. Boleh pula salah jalan. Ni mana nak pergi ni? Apa yang duduk tengah-tengah tu? Aduh, pening lah aku. Ada sepatutnya lagi satu tu. Yang ini sepatutnya pun bukan juga. Bukan. Ini dia bila tak tahu jalan, acah-acah tahu. Engkau jalannya macam kambing. Ni betul. Ini dah tak salah dah. Tak selalu je. Aku ingat jalan ni pun datang sekali ya dengan Waze. Pasal aku ingat jalan ni sampai bila-bila nak pergi tempat tu lah. Tak adalah ke tempat lain aku tak tahulah. Ni Profesor Kukai Kim punya jalan. Gitu. Letaklah nama pendek-pendek sikit kan jalan. Apa yang panjang-panjang pun lah. Susah nak menyebut dah. Lepas tu kalau orang nak cakap jalan Profesor, jalan Profesor Kukai. Tak kepayah tu. Okay, sini aku. Okay. Aduh tu. Jalannya begitu sempit. Bukan sempit, teruk. Okay geng, aku rasa nanti aku sambung balik video ni. Thank you guys for watching. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment and share.